Tuna puff, kudapan versi mudah tapi mewah, rangup di luar, lemak pedas di dalam. Mula-mula, letakkan puff pastry di atas dulang pembakar. Kemudian, lipat kepada dua bahagian menjadi 3 segi. Taburkan kuning telur dan taburkan bijan untuk menaikkan lagi seri puff pastry kita tu. Bakar di dalam oven pada suhu 200 darjah Celsius selama 15 minit atau mengikut oven masing-masing. Sementara kita nak tunggu puff pastry kita masak, jom kita buat inti. Campurkan tuna, cream cheese, yogurt, bawang besar, bawang putih, lada hitam, garam dan hirisan daun dil dalam mangkuk. Kita guna daun dil sebab nak bagi aroma yang sedap kepada kita punya inti itulah. Gaul sebati. Okey, dah siap inti kita. Boleh masukkan inti ke dalam piping bag supaya mudah kita nak letak inti dalam pastry nanti. Okey, puff pastry kita pun nampak dah kembang elok tu. Bolehlah kita belah tengah dan pipekan inti kat bahagian tengah tu. Nak lagi cantik, boleh taburkan daun dil di atasnya. Tuna puff kita dah siap. Sesuai sangat untuk hidangan menu petang. Jangan lupa share. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.